Dulu aku makan duit haram, sekarang aku dapat anak haram. Aku tahu ramai yang suka cakap, rezeki jangan ditolak, halal haram belakang kira. Dulu aku pun fikir macam tu. Janji duit masuk, hidup senang. Aku menipu, merasuah, cekik hak orang lain. Semua aku buat. Dosa? Nanti boleh taubat. Aku pakai kereta mewah, travel luar negara, makan wagyu hari-hari. Orang yang kerja halal gaji RM2,000 sebulan aku pandang rendah. Bodoh, tak reti cari duit. Sembang halal tapi hidup melarat. Aku rasa aku paling bijak dalam dunia. Tapi Tuhan tu tak lupa. Dia tak terus tarik duit aku. Dia tarik benda yang aku paling sayang. Aku kahwin, hidup nampak sempurna. Isteri cantik, anak comel, rumah besar. Tapi satu hari, aku dapat tahu anak yang aku tatang bertahun-tahun bukan darah daging aku. Rupanya isteri aku curang bertahun-tahun. Bila aku soal, dia jawab, dulu kau pun tak kisah makan duit haram. Sekarang kau rasa macam mana kena tipu. Masa tu aku terduduk. Dulu aku rasa aku hebat. Sekarang aku jadi lelaki paling bodoh. Duit aku banyak, tapi aku tak ada keluarga. Maruah aku hancur. Orang yang aku hina dulu, hidup mereka lebih tenang dari aku. Aku yang dulu kutuk orang miskin, sekarang aku lebih hina dari mereka. Tuhan bayar cash satu-satu. Aku hilang segalanya, termasuk kesihatan aku. Gastrik aku makin teruk. Perut aku pedih macam terbakar. Asid naik sampai tekak. Ini sumpahan duit haram atau balasan dosa? Yang aku tahu, hidup aku makin sengsara. Sekarang aku cuba berubah. Aku tak kejar duit macam dulu. Aku jaga makan, aku cari penawar. Aku minum jus kolik, satu-satunya benda yang bantu reda sakit aku. Tiap kali aku teguk, aku ingat hidup ni kena bersih, hati kena ikhlas, rezeki kena halal.